Sebenarnya banyak rahsia yang kita cuba korek daripada tetamu kita pada hari ini, tapi kita try lagi lah Akbar malam ni. Cuba lagi. Kita cuba lagi malam ni. Tak tahu. Bagi membincangkan lagi topik tentang pemain warisan, naturalisasi dan juga pemain tempatan dalam skuad kebangsaan Harimau Melaya, kita nak bawakan siapa Akbar? Siapa paling sesuai yang kita bawa? Kita kat sini kita ada 3 wartawan memang fokus bola. Zuhairi Mirzana Azam, kita ada Fina Nasrum dan seorang lagi yang sedang dididik. Kamal Nizam. Kamal Nizam. Betul. Tapi hari ini kita ada Fina. Sekarang bersama dengan Otai kita. Otai kita, Kak Fina. Otai mah. Lama dah. 2010 dengan Astro. So Fina, gembira ke dengan keputusan 2-0? Berdepan dengan apa? Nak kata gembira tu, of course lah. Kita mahukan kemenangan untuk langkah pertama di kelayakan Piala Asia ni. Tetapi 2-0 adalah pada saya, ia adalah keputusan yang dijangka. Dan seharusnya kita mampu memulakan aksi pertama kelayakan Piala Asia ni dengan kemenangan. Apatah lagi lawan kita adalah Nepal. Walaupun mereka menunjukkan aksi yang berbeza ketika bertemu dengan Singapura ketika aksi persahabatan tempoh hari, saya fikir itu bukanlah alasan untuk Malaysia berasakan ancaman yang besar daripada Nepal untuk aksi pertama kelayakan Piala Asia. Jadi gembira dengan kemenangan dan ia dijangka. Tapi sebelum Dayang sambung, setuju dengan pandangan Asmi Bakiri semalam. Dia kata patutnya Malaysia, dia kecewa sikit. Sepatutnya Malaysia boleh skor lebih pada 2. Saya setuju dengan Asmawi. Sepatutnya kita mampu untuk mencetak jaringan yang lebih besar ketika bertemu dengan pasukan Nepal. Merujuk kepada perbezaan di beberapa bahagian. Maksud saya dari segi pemain, dari segi reputasi dan apatah lagi kita ketika ini dalam proses untuk mengubah wajah skuad bola sepak negara. Revolusi, projek revolusi itu sendiri. Kalau dengan keputusan 2-0 tu, sebenarnya tidak ada beza dengan keputusan-keputusan ataupun pertemuan Malaysia dengan Nepal sebelum ini. Ada 2-1, ada 2, lebih kurang je. Dia dekat situ. Dia main kat situ je kan. Jadi, tapi saya sebenarnya bukanlah tak yakin dengan apa yang sedang berlaku dalam skuad kebangsaan. Namun, expectation tu tak sampailah. Itu. Dia punya... Yelah, sebab kita tengah hypekan projek revolusi ni. Dan kita mengharapkan langkah kanan yang luar biasa sebenarnya. Bukan biasa-biasa. Ini langkah kanan juga, kemenangan. Tetapi kita dah expect benda tu. Kemenangan yang kita boleh expect. Okey, tapi dalam perlawanan menentang Nepal tu kita banyak tumpukan perhatian kepada one of penjaring gol kita iaitu Hector Heval. So adakah ini antara indikasi yang mungkin menunjukkan bahawa kita akan lebih banyak bergantung kepada pemain-pemain seperti beliau, pemain yang berkelana di luar, pemain warisan yang beraksi di luar dipanggil ke Malaysia? Adakah ini akan jadi sesuatu yang norma baharu untuk Malaysia, Fina? Apabila kita menyebut revolusi, itu perkara utama yang bermain di fikiran kita. Revolusi, kita menggunakan enjin luar ataupun pemain yang memiliki darah Malaysia yang ada kaitan dengan Malaysia. Tetapi dari segi DNA mereka mungkin ada sedikit perbezaan dengan pemain tempatan. Apa yang Dayang perkatakan itu mungkin itulah yang akan berlaku dalam skuad bola sepak negara dalam tempoh yang singkat ini, especially dalam usaha mereka untuk mencari peluang dan kelebihan dalam perlawanan seterusnya di kelayakan Piala Asia yang akan berlangsung selepas ini. Tidak mustahil sekiranya kita akan terus bergantung kepada pemain berdarah warisan ini seperti mana yang berlaku dalam pasukan Indonesia. Kalau tak silap saya, hanya 2 sahaja pemain lokal yang beraksi untuk kesebelasan utama mereka. 2 lokal tu pun seorang tu main dekat Eropah. Betul. Dan perkara ini mungkin akan berlaku dalam skuad kebangsaan kita. Jadi untuk pemain tempatan, sekiranya mereka mahu tidak mahu terlepas untuk dalam slot 11 kesebelasan utama tu, saya rasa mereka memerlukan extravaganza usaha untuk mendapatkan slot tu. Jadi persaingan semakin sengit untuk skuad untuk pemain-pemain lokal. Sekarang ni tengah havoc bercerita tentang ciapan Tunku Mahkota Johor, pemangku Sultan Johor Tunku Ismail, tentang untuk membawa 7 ke 3. Saya nak dapat kepastian. 7 lagi pemain warisan daripada luar negara. Okey, apa yang
Ada latest news yang mungkin Fina boleh kongsi? Saya tak ada latest news apa, tapi sebenarnya apa yang diciap oleh Tunku Ismail tu adalah gambaran yang jelas lah. Kalau kita back balik kepada soalan kedua tadi, indikasi yang mana kita mungkin akan bergantung kepada pemain-pemain berdarah warisan. Apabila 7 pemain berdarah warisan ini dipanggil dan diambil untuk bersama dengan skuad kebangsaan, saya rasa itu adalah bukti jelas dan nyata yang mana kita sememangnya memerlukan khidmat mereka. Jadi sekiranya ke-7 pemain ini diambil dan dipanggil untuk berada dalam kesebelasan utama, berapa je yang tinggal untuk pemain lokal? Ya. Itu bukan persoalan dia sebenarnya, tetapi itu adalah usaha yang sedang berlaku ketika inilah. Nama perevolusi, sesuatu yang baru akan berlaku, yang mungkin boleh kita katakan sebagai norma baru untuk skuad kebangsaan. Dan saya berharap ini adalah satu pendekatan jangka masa pendek sahaja. Mungkin selepas ini lokal kita akan lebih learn daripada lebih kompetitif. Mereka akan bersifat lebih positif untuk mencari peluang dan ruang. Saya mengharapkan sebegitulah. Walaupun sukar sebenarnya untuk Memang menembusi senarai tidak 23. Tidak mudah untuk menyaru jersey kebangsaan. Itu satu yang menarik. Kalau dulu aku walaupun main tak bagus dalam liga, I'm still dipilih untuk main nasional. Atas dasar nama tu kan. Tapi sekarang nak tembusi senarai 30 mungkin pun dah susah. Saya pernah berada di satu masa ketika nama dipanggil dan mereka memilih untuk tidak bersama dengan skuad kebangsaan, memilih untuk menolak ataupun memberikan alasan cedera dan sebagainya. Dan zaman pun dah berubah. Ini adalah satu pembaharuan yang perlu diterima oleh semua pihak dan perlu dilihat sebagai satu situasi yang cukup positif dalam kita mematabatkan kualiti pemain, bukan sahaja melibatkan pemain berdarah warisan, tetapi kita mengharapkan lokal kita memilih untuk lebih kompetitif. Jangan putus asa. Fina, so that means jersey kebangsaan kita ni kita boleh katakan dah semakin ataupun lebih mahal sekarang berbanding dengan terlebih dahulu. Adakah ini sesuatu yang adakah ini something yang positif ataupun sesuatu yang kita tak lama lagi kena terima hakikat 100% bukan budak-budak tempatan yang kita lihat nanti. Akan 100% muka-muka yang darah kacukkan lah, muka Mat Salleh, muka macam James Bond pun ada. Yang sebegitu yang bakal kita lihat nanti, Fina. Mungkin tak mustahil lah, Dayang. Sebab sekali lagi saya ingin menegaskan nama perevolusi. Jadi ini pendekatan yang diambil untuk kita mencapai sesuatu dengan kadar segera. Kita memerlukan enjin luar untuk memacu skuad kebangsaan kita ni. Jadi mahu tak mahu kita terpaksa menerima hakikat itulah. Kalau Indonesia sudah pun mencuba dan mereka sudah pun berada pada satu tahap yang boleh saya katakan berbeza. Kenapa kita tidak mencuba? Tetapi again, please, pemain lokal janganlah berputus asa. You have to step up dengan situasi ini. Mereka perlu untuk mengejar kedudukan mereka. Kalau mereka rasa mereka layak, kalau mereka rasakan itu satu maruah untuk pemain lokal untuk perlu ada dalam skuad kebangsaan, yes, itu you punya tanggungjawab. So sila lakukan apa yang terbaik untuk skuad kebangsaan dan untuk diri you sendiri untuk berada dalam skuad kebangsaan. Betul, saya setuju dengan kenyataan Fina hari ini. Panas topik kita. Ya, betul. 7 on the way. Tapi 3 dah ada bersama dengan kita sekarang ini. Kalau tak silap saya tengah tunggu di fasa akhir untuk mendapatkan pelepasan. Tunggu confirmation je. Kan.